Resepi ni padalah, okey. Cari suka sangat-sangat resepi ni. Rupanya sedap kalau Kantan ni buat sambal tumis. Tapi sambal tumis dia guna cili merah tau. Simple je, jom kita buat. Okay, mula-mula ayam kami guna bahagian dada je. Dada ataupun bahagian yang tight tu. Okay, so kita letak kunyit and then kita goreng je. Tak payah letak garam lagi. And then, okay, masuk bawang merah. Kita hiris sikit, masuk halia sikit bagi wangi sikit. Okay, lepas tu kisar asing, bawang merah, bawang putih dengan cili merah. Simple cili merah. Okey, lepas tu kita kacau-kacau, tumis betul-betul cabai dia ni. And then bila dah pecah minyak sikit, and then bolehlah masuk sos tiram. Masuk sos tiram, and then bolehlah masuk garam gula secukupnya, masuk serbuk perasa. Okey, lagi. Okey. Pecah minyak sekali lagi, masuklah ayam tadi. Ni simple je tau. Okey, lepas tu kacau. Kalau hampa nak hiris bawang lagi pun boleh. Kalau tak mau pun tak apa. Okey, lepas tu masuklah bunga kantan. Irisan bunga kantan sedap. Wih, wangi. Yang tu saja, simple. Guys, sedap dah siap. Apa lagi? Jom kan kita makan panas-panas dengan nasi. Makan pula dengan telur masin. Siapa pernah rasa? Okey, jom share dengan kami.